الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya takwa menjadi benteng utama dalam kehidupan kita seharian. Takwa berupaya mengawal hati, akal dan perbuatan agar sentiasa berada di landasan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kelebihan Awal Zulhijjah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ihsan kurniaannya kita sekali lagi dipertemukan dengan bulan Zulhijjah, salah satu dari 4 bulan Islam yang suci, bulan yang terkandung di dalamnya pelbagai kelebihan amal ibadah, terutama pada 10 hari pertama Zulhijjah, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 1 hingga 2 surah Al-Fajr. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan malam yang 10, yakni yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarjana tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat 1 hingga 2 surah Al-Fajr yang khatib jadikan rujukan tadi, menyebut bahawa malam yang 10 sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berkenaan merujuk kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, menandakan keagungannya dan keistimewaannya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bersumpah dengan waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelebihan awal Zulhijjah berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin amalan salihan fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamun sya'r." Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Yang bermaksud, tiada hari yang amalan soleh paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan melainkan hari-hari ini. Baginda bermaksudkan 10 hari terawal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak dapat menandinginya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun jihad di jalan Allah, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama jiwa dan hartanya, kemudian harta dan jiwanya tidak kembali, yakni syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ilmuwan Islam Ibnu Hajar menegaskan keutamaan pada 10 hari awal Zulhijjah berbanding hari-hari lain kerana terhimpun padanya pelbagai ibadah utama, iaitu ibadah-ibadah solat, puasa, sedekah, haji dan korban serta hari Arafah. Himpunan amalan-amalan seperti ini tidak berlaku pada bulan-bulan yang lain. Di samping kelebihan ganjaran yang disediakan pada bulan ini, perbuatan maksiat dan kemungkaran juga hendaklah dijauhkan, kerana pada bulan yang suci ini seharusnya ditumpukan dengan ketaatan, maka tidak seharusnya dicemari dengan dosa-dosa seperti yang ditegaskan oleh ahli tafsir Ibnu Katsir dan Ar-Razi memperingatkan, annal ma'siyah fiha ashaddu 'iqabah wat-ta'ata fiha al-aktsaru thawaba. Sesungguhnya maksiat yang dilakukan pada hari tersebut
lebih berat akibatnya, yakni dosa, dan ketaatan yang dilakukan pada hari tersebut pahalanya berganda. Sidang jemaah yang dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yakni pada hari ini dan sehingga 9 Zulhijjah, hendaklah diisi dengan amalan soleh serta kegiatan yang mendatangkan kebaikan. Peluang yang menjelma setahun sekali ini janganlah disia-siakan tanpa melakukan usaha untuk merebut kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Oleh itu, mimbar menyenaraikan beberapa ibadah yang jemaah boleh lakukan seperti berikut. Yang pertama, melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan kemuncak amal pada bulan Zulhijjah. Bulan-bulan haji bermula dari 1 Syawal sehingga 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Oleh itu, umat Islam yang berkemampuan dituntut mengunjungi Baitullah, menyempurnakan rukun Islam kelima, melaksanakan ibadah haji berpandukan ayat 97 surah Ali Imran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Yang kedua, umat Islam, jemaah sekalian dan saya digalakkan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Umat Islam yang tidak mengerjakan haji, ibadah haji, disunatkan untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ini kerana ganjarannya besar disediakan bagi mereka yang berpuasa pada hari tersebut. Diampunkan dosa selama 2 tahun, berpandukan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud puasa hari Arafah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga tahun selepasnya. Hadis riwayat Al-Muslim. Bagi yang mengerjakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan satu hari yang sangat istimewa, iaitu 9 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah. Dianggap sebagai waktu dan tempat terbaik doa dimakbulkan. Yang ketiga, memperbanyakkanlah bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Umat Islam disunatkan memperbanyakkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan bertakbir, bertasbih, bertahmid. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilayhi 'amalun fihinna min hadhihi al-ayyam ash-sha'ri fa'akthiru fihinna min tahlili wal takbiri wal tahmid." Yang bermaksud, tidak ada sesuatu hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada pula hari yang lebih dia cintai untuk beramal daripada 10 hari ini, yakni Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, jemaah sekalian, hendaklah digalakkan melaksanakan ibadah korban. Umat Islam yang berkemampuan dituntut melakukan ibadah korban pada hari-hari tasyrik, bermula 10 sehingga 13 Zulhijjah. Ibadah korban bukan sekadar menyembelih binatang ternakan, tetapi menterjemahkan sifat taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati perintahnya selaras dengan firman yang disampaikan melalui ayat surah Al-Kautsar, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Jemaah yang didoakan mendapat kebaikan Zulhijjah, mimbar pada hari ini akan menyampaikan 4 kesimpulan yang berikut. Sebagai kesimpulan yang pertama, marilah kita rebut peluang kelebihan beribadah semasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Perbanyakkanlah amal soleh seperti berbuat baik kepada ibu bapa, solat berjemaah di masjid, bertadabbur Al-Quran, berselawat, bersedekah, beristighfar dan berzikir. Yang kedua, hendaklah berpuasa sunat 9 hari pada 9 hari pertama Zulhijjah. Setidak-tidaknya berpuasa sunat pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, kerana ganjarannya sangatlah besar. Yang ketiga, jemaah sekalian,
melakukan ibadah korban sebagai tanda syukur atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak bermampu kemampuan melaksanakan ibadah korban, dianjurkan melibatkan diri menghulurkan bantuan tenaga, membantu urusan menyembelih, melapah dan mengagih daging korban. Yang terakhir, sama-sama menyematkan niat kita dan azam mahu menunaikan ibadah haji. Daftar haji di tabung haji. Lakukanlah perancangan awal melalui tabungan bulanan serta mendaftar awal dengan lembaga urusan tabung haji. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha 'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'is sadiqin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah, mengerjakan ibadah terutama solat fardu berjemaah. Perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في فلسطين واحفظ أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, bimbinglah kami untuk manfaatkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan amalan kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Dengan keberkatan 10 hari awal Zulhijjah ini, Engkau ampunilah segala dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dan dosa umat Islam keseluruhnya. Ya Mannan, Ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kunailah mereka rezeki yang berlipat ganda, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Aziz, Ya Qahar, lindungi Masjid Al-Aqsa daripada dimusnahkan oleh rejim Zionis Israel, dan limpahilah ihsan-Mu membela dan mengurniakan kemenangan kepada rakyat di bumi Palestin yang sedang menderita kerana perbuatan zalim rejim Zionis Israel dan sekutunya. Ya Mannan, Ya Muhaimin, limpahilah rahmat-Mu agar negara kami berada dalam keadaan selamat dan makmur, dijauhi daripada bencana malapetaka, rakyatnya hidup dalam suasana aman dan muhibbah. Ya Malikal Mulk, jauhilah negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan merasuah. Serahkanlah tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum.
Ya Mu'izz, Ya Azim, Ya Kabir, kurniakanlah taufik dan hidayahmu terhadap Raja kami Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibnu Al-Marhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Raja Pemaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimmis shalah.